Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Amir Vlog. Memang tak nampak ya muka saya. Sebabkan cahaya lampu berada di belakang dan okey, ini cantik. Okey, bersama saya sekali lagi Amir Vlog ataupun Syam ataupun Amir. Saya ada dua nama. Jadi malam ini hari ini ada hari special, jadi saya akan menjelajah sebuah bandar ataupun pekan warisan di negeri Selangor, dan saya pernah jelajah dulu pada waktu siang dan kini saya menjelajah pada waktu malam. Jom sama-sama saksikan apa yang ada kat sini. Okey, bersama saya pada malam ini adalah sahabat saya, iaitu daripada channel Nabawi Edition. Kami berdua akan bergerak menuju ke beberapa lokasi yang dikenal pasti, dan kita akan menjelajah pada waktu malam. Siang kita dah jelajah, cuma kita tak ambil video je tadi. Jadi kita nak ambil vibe malam. Kita tengok macam mana kan. Okey, jom. Okay, perjalanan malam ni agak menarik. Kita tak berpeluh sangat, kita masih rasa sejuk-sejuk macam tu kan. Jadi kira okey lah, sesuai lah untuk badan kita bersenam malam ni kan. Dan ini adalah bangunan utama, mungkin bangunan pengurusan lah untuk terowong-terowong bawah tanah dan Itu member saya bagi dia ruang dulu untuk nanti korang boleh tengok kami punya eksplorasi dalam channel masing-masing. Bersama saya sekarang ni tu Amir Vlog. Ni alamak, blur lah, kejap. Dia blur. Sudah. Alright. Dah apa-apa lagi dah blur. Okay. Okey, kita tinjau dulu. Bersama saya sekarang ni itu rakan saya, Amir Vlog, Abang Syam. So malam ni saya bila masuk tempat ni saya akan collab dululah dengan Abang Syam, dan sampai dalam mungkin kita akan berpecah lah. Okey ni. Bawi. Anjir tu ngintai. Okey, tak apa. Rehat. Rehat, kita tak masuk. Sorry. Okey. Ni merupakan pejabat lama. Kalau tengok daripada luar tu Kospen. Maknanya ni tu lah, komuniti sihat. Jadi banyak browser yang ditinggalkan dalam ni. Jabat-jabat pengurusan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dewan ni bentuk dia menarik. Dia bulat dia. Dia jaga paku-paku.
Sebab kita masuk tempat-tempat macam ni kena pakai kasut. Ni apa punya? Dia bukan dewan ya? Dia lebih kurang lah macam dewan. Kira las digunakan sebagai dewan lah. Allah, bendera Malaysia terbiar macam tu. Allah. Hai. Jadi dewan ini mungkin digunakan sebagai bilik gerakan untuk parti-parti politik. Banyak sangat barang dekat sini. Jadi jom kita pergi ke belakang untuk melihat corong udara. Ini merupakan satu tapak sejarah di sini. Kita boleh lihat dia punya info board ni pun dah tak ada dah. Apa tu? Kucing dah. Miau. Jom kita masuk. Kita melihat apa yang ada dalam tempat ni. Pintu besi dia. Ini merupakan satu laluan udara atau corong udara untuk bekerja di bawah tanah. Dia ada satu laluan keluar juga dari situ, ataupun laluan angin yang akan masuk dan menuju ke sini supaya pekerja-pekerja tidak terperangkap dengan keracunan karbon dioksida. Kita cuba. Anda semua jangan cuba-cuba untuk melakukan aksi ini ya. Terowong tu jauh ke bawah. Ni ruang udara dah, tapi dah ada air ke bawah. Kalau jatuh memang tak boleh nak naik dah. So itu ada penghadang ni. Ini yang dikatakan apa? Terowong paling dalam. Maksudnya nak turun ke bawah. Wow. Dalam tu. Memang tak nampak air dia. Itu wow, dalam lagi tu dia macam telaga tu besar kan. Okay, kita cuba campak, korang akan dengar sendiri. Ini batu. Dia ada lidah apa? Air dia tidak dari bawah ni. Di sini
Agak panas dah ni. Dia mahal. Alhamdulillah. Kenyang. Sorry kalau korang mendengar. Dia berhaba sikit. Sebab dia tak ada, dia dah tertutup kan. Dia tak ada ruang udara langsung. Namun dia terus udara kan, tapi bila dah yang belah-belah bawah tu dah tertutup dengan air, dia tu jadi kedap. Tak ada udara. Kita tutup balik. Nanti takut ada budak-budak masuk ke benda ni. Okey, jom. Sini banyak semut. Alright. Kami siang tadi dah kena bisa-bisa semut. Ini ada semut api. Okey, kat luar ni barulah terasa sejuk, nyaman sikit. Terowong udara tak besar kan. Dia kat atas ni, yang pintu masuk dia kecil je. Tengok bila dekat bawah tu, ke bawah tanah tu, dia sebenarnya dia luas. Tapi dah tak boleh masuk, dah tutup dengan air. Saya tunjuk kat dia lah. Okey, dekat. Ini dia dua laluan. Ini satu dan ini satu. Tapi dua pintu ni dia masuk tempat sama je lah tadi. Dia jaga bau ni. Lubang. Oh, ada lubang. Saya tu sikit. Lubang. Sebab yang tadi macam kita tak perasan langsung. Macam ni, apa macam lubang najis ke apa? Ya, Ada mungkin kaitan terowong ni. tak tahu tu. So kita pergi dekat sebelah terowong ni ada satu bangunan tinggal. Okey, sebelah ni ada satu rumah tinggal juga. Sebenarnya dia bangunan ni dia kuartus pekerja. Jadi kita ambil jalan jauh sikit lah. Pasal situ ada macam rumput resam yang boleh melekat-lekat dekat kulit, dekat baju tu. Perjalanan dia agak mencabar juga ya. Saya ikut jalan ni pasal dia cerah sikit. Tengok suasana bangunan yang lama macam ni kan. Dengan tingkap macam ni. Masih lagi macam ni. Kat luar dia beranda. Ada dia. Sudah masuk dalam. Menatkan juga walaupun jalan mana-mana. Jadi bilik gerakan parti politik. Kita YB kawasan ni lah. Masa PRU dia lepas. Yang nak buat bilik gerakan sini. Mana tengok satu poster ni. Tempat ni last tahun 2021. Itu macam jadi menteri.
kami sebenarnya plan nak ke bekas kilang arang apa tu batu bata tu, tapi kami tukar perancangan, kami pergi ke sini terus. Wajah-wajah pemimpin kaum India. Singgah yang terakhir Datuk Seri Sami Velu. Yang paling hujung sekali. Suasana di luar macam ni amat menyeramkan, tapi ini belum sampai masa seram lagi kerana belum pukul 12. Kita hanya meninjau je, tak ada nak cari entiti ke apa benda, lebih kepada tinjauan bangunan-bangunan lama pada waktu malam. Jadi okey, selesai sudah 2 tempat ni. Jadi semoga kita bertemu lagi dalam video eksplorasi yang akan datang, yang lebih menarik dan yang lebih padu lagi, bersama dengan saya Amir Vlog dan juga rakan-rakan. InsyaAllah kami akan kembali dalam video yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.